yuqimu salata wa man aqama salata najaha yaumul qiyami. Saya sekarang berada di Bama. Bama ni luar daripada Bobo Jolosa. Dia ada Bama 1 sampai Bama 5. Dan jalan ni sebenarnya straight boleh tembus ke Mali. Boleh terus bertemu dengan sempadan Mali di belah barat daya lah. Baik, saya berada di kawasan Bama 5 ni. Di belakang saya ni ada anak murid Madrasah Nurul Islam. Ada hampir kalau tak silap saya diberitahu tadi 220 orang student yang belajar di madrasah ni. Cuma hanya ada sebahagian saja yang ada hadir pada hari ini, petang ni. Jadi perjalanan yang kami tempuh ni dia agak jauh juga, hampir sejam perjalanan kami dengan panas dia, dengan jam dia. Dan alhamdulillah hari ini bertemu dengan anak-anak ni, anak-anak yang sedang hafal Quran, yang sedang mengaji, belajar Quran, dan juga mereka belajar kelas-kelas agama dan sebagainya lah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada pewakaf, dan hari ini alhamdulillah sebahagian daripada amanah itu kita dah sampaikan. Seronok tengok budak-budak ni teruja sambut kami walaupun mereka tunggu kami lama. Bukan ada apa pun, cakap dapat Quran bagi mereka Quran tu satu benda yang lebih berharga daripada boleh dikata, kalau saya boleh gambarkan macam lebih daripada segala-galanya. Mereka seronok dapat Quran. Alhamdulillah, Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati usaha kita dan kita gandakan lagi usaha supaya kita dapat lahirkan generasi Quran.